Mana tu? Kata dengan Sarah. Aduh. Lepas tu Kalau cari rebus minum. Nanti tu gaut tu lawan dia itu. Yang ni pasal kami dah pergi jumpa doktor sampai dia terpakar hospital spesialis Selayang. tu. Ujungnya dia bagi kami ubat anti-X yang kanser. Kanser. Habis dia satu badan dia teruk. Bila Saya, tak ada apa perbezaan pun sebenarnya makan ubat dia tu. Okeylah. Tak boleh buat pergaduan. Kita bila ngadu tu dia bagi ubat situ juga. saya dah ikutlah step-step dia. Step pertama dia bagi ubat yang ni, peringkat kedua ubat ni, ketiga lepas tu saya stop lah. Saya makanlah ubat tradisional, ubat apa, Nordin Darus lah. Lepas tu bila saya makan ubat yang macam tu elok lah sikit. Bila tak makan ubat, saya dah berapa hari dah saya duduk terlantar kat apa, baring kat rumah. Semualah sini sakit nak sini semua sini. Sakit sangat. Baik. Sebab saya bukan arthritis yang biasa tu, saya ada rheumatoid arthritis yang autoimmune tu. Jom jalan kita. Jalan. Bismillah. Sedap jalannya? Ringan? Ringan ya? Daripada sini, belakang sini, sini, semua sampai ke atas. Dah sedap ya? Gini kak? Gini? Lega? Ada sikit tapi kurang daripada yang sebelum tadi saya duduk. Kita tak letak lecan lagi dah. Tak sempat dah. Duduk sini. Alhamdulillah. Kalah sekarang ni, kita kalah tu kat mana? Dekat air daun cherry tak minum tadi tu. Kalah kat situ je. Tak berak keluar tadi tu. Sebab tak berak keluar, dia menyimpan susah buang yang besar. Betul kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari boleh buang stres pening kepala semua, buang stres. Lewat sendawa, lewat nafas dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Apa rasanya? Lega? Lega rasanya? Dah agak dah. Alhamdulillah. Lega sangat ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Agak alhamdulillah. Akak ni baru keluar hospital tuan. Ni keluar hospital. Jangan main tau. InsyaAllah sampai kat sihat nanti ya. Saya rasa down. Saya rasa macam nak mati pun ada. Oh, duduk rumah tu macam nak mati pun ada. Saya tak boleh nak uruskan. Suami anak-anak. Anak saya pergi sekolah. Ini Tak boleh tengok. InsyaAllah. Tengok je anak-anak keluar pakai baju bang. Makan, minum dia tak masak. Boleh buat kena buat tu ya. InsyaAllah. Ya. Saya panas saja lega. Jalan-jalan sedap. Tak banyak. Tak dapat tegak lah. Selalu macam ni. Dia tadi masuk pun dia tunduk macam tu. Alhamdulillah. Luar biasa lapangnya rasanya. Alhamdulillah. Abang sini. Tadi abang ada keluhan juga kan? Tapi saya tu pendekkan ceritanya. Iyalah, insyaAllah. Itulah Allah yang menggerakkan hati tu. Lega. Alhamdulillah. Terima kasih abang. Terima kasih abang ya. Barakallah dulu. Terus kuat semangat. Ini hari-hari kita, besok hari orang lain belum tahu lagi. Alhamdulillah. Sekarang boleh tunduk. Betul sekali. Terima kasih. Alhamdulillah.